Okay guys, Assalamualaikum. Saya nak bawa korang tunjuk kereta-kereta yang ready stock, yang baru masuk. Yang ini semua kereta belum siap lagi tau. Kereta-kereta kat belakang ni adalah store tempat kita orang simpan kereta yang baru sampai, yang tunggu dalam proses QC, dan kita akan buat detailing and service semua. So ini antara kereta-kereta yang baru sampai. Kita ada Vios Jerong 2 biji, 2021 dengan 2020. Yang ni G-Spec, ni E-Spec. Lepas tu kita ada 2 biji Nissan Almera. Satu lagi dah keluar kot saya rasa. Oh, ada 2 sini. Depan mata tak nampak. Okay, saya ada 2 biji Nissan Almera. Dua-dua Black Edition punya. Pun boleh juga buat full loan. Lepas tu Viva. Viva siapa nak beli secara tunai. Yang ini cash tak sampai 14,000. Dah dalam 13,800 tak salah saya harga body dia. So siapa yang nak beli secara tunai, cepat roger saya. Okay. Lepas tu ada Azia. Azia tahun 2018. Black color hitam. Ni G-Spec. Boleh buat full loan juga. Bulanan lebih kurang 300 lebih je. 380 macam tu. Lepas tu kita ada Iris tahun 2023 tak salah saya. Yang ini pun boleh buat full loan juga. Tak ada masalah. Bulanan dalam 400 lebih. Ataupun kalau kau nak version panjang, kita ada ni. Persona Lipas. 2 biji baru masuk. 2 biji tahun 2020 dengan 2021. Okay. So yang ni pun bulanan dalam 400 lebih. Boleh buat full loan. Tak ada masalah. Okay. Yang mana nak kereta besar? Kita ada sebiji Arus baru sampai tahun 2020. 1.5 Advance dah siap dengan side step ni. Yang ini pun boleh buat full loan. Bulanan serendah 600 lebih sahaja. Okay. Yang ini sold out. Baru masuk dah ada customer terus lock. Okay. So jangan pandang untuk Vios. Vios Keli kita orang dah tak ada stok. Vios Jerong je ada. Okay. Lepas tu ada kereta Accord tahun 2014. Nombor plate Sukom. Yang ni lawa ni. Okay, boleh buat full loan juga, tak ada masalah, tapi dengan kredit sahaja. Nama blacklist pun boleh juga standby deposit 8,000 ke 9,000 macam tu, boleh standby untuk buat loan untuk kereta Accord 2014. Okay. Lepas tu kita ada sebiji Estima tahun 2008. ACR 50, engine 2.4 7 seater. Yang ini cantik. Kereta ni mileage pun baru 128 saja. Baru sampai. Lampu pun boleh polish lagi. Nanti kita akan polish balik. Lampu ni kita akan kilatkan balik. Yang ni tak boleh loan. Cash sahaja. 41,800. Dah siap tukar nama, dah siap dengan puspakor. Rotek insurance sahaja belum masuk. Okay. Lepas tu ada sebiji lagi. Yang ini Honda City 2022. Yang ini siapa nak buat full loan, cepat roger. Sebab yang warna putih sebelum ni ada kat depan tu dah sold out. Tinggal yang ni E-Spec 2022. Boleh buat full loan bulanan dalam 700 macam tu. Loan dengan bank ikat 9 tahun. So kalau korang berminat dengan kereta-kereta yang saya tunjuk yang baru masuk ni, screenshot terus. Lepas tu hubungi saya dekat nombor yang ada dekat dalam profile saya. Okay. So kalau korang berminat nak mencari kereta-kereta yang cantik ni, terus hubungi saya. Kita sembang-sembang. Nanti boleh datang test drive kereta yang mana nak beli cash. Masuk loan secara percuma, tak ada cas apa-apa.